seorang pendosa. Katakanlah apa sahaja, wang, perempuan, segalanya demi nafsu aku sendiri. Banyak perkara buruk yang aku lakukan. Ya, dunia memang tak begitu adil. Tetapi jauh di sudut hati, aku masih menginginkan taubat kepadamu, ya Allah. Sampai bila harus lari? Sejauh mana kau pergi? Dosa itu bukan bayang yang mengejar, tapi kenangan yang kau sendiri genggam erat. Bukan Tuhan tidak mahu mengampun, tapi hati sendiri yang belum rela memaafkan. Kita sering mencari jalan keluar, sedangkan hakikatnya yang perlu kita temui bukanlah jalan baru, tapi keberanian untuk kembali. Iya, walau seburuk mana pun aku, tetap akan ku cari sejauh mana sekalipun jalan keluar kepadamu. Kerana Al-Quranlah petunjuk bagi mereka yang ingin bertaubat, dan kepada Allah jugalah aku berserah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون